terasa. Terus aku punya kereta. Oh, apa benda ni laga-laga? Woi, bumi. Kau ni ada mata tak ada. Aduh, bercala dah. Kau ni aku siapa? Kereta buruk macam sampah. Woi, sampah. Hang jaga sikit cakap hang eh. Ha? Kita hang sampah eh. Hang jangan macam-macam eh. Malam ni pukul 10 Apa kata malam? Jangan nak settle lah. Apa kata malam ni kita race nak ah? Okey, pukul 10. Macam. Tani tak? On. Okey. Saya jumpa malam ni. Aku rasa aku nak cerita sebab lama lagi nak pukul 10 tidur dulu lah. Kereta aku nak try bawa lah. Orang ni pun tidur ni laju. Hui. Oh, laju gila. Boleh tahan. Tak. Orang tu pun tak perasan lagi je. Kan pergi tidur. Laju ni lah. Bawa pergi bengkel. Bawa pergi bengkel. Lepas tu lah hang jumpa aku nak terbangun. Aku tak nak simpan balik lah. Nak simpan balik lah. Macam bosan lah kereta ni. Aku ada idea. Aku tahu kena buat apa. Kita borokkan sikit kereta ni. Takkan tak boleh. Bunyi apa ni? Woi! Hang buat apa? Kejar dia. Ha? Tak kereta lu. Aduh, apalah. Stop. Tak nak. Kereta dah lah buruk. Kau stop. Bersih dah. Alamak. Tembak. Sakit. Ingat aku bawa pistol lah. Pistol aku ni bahaya lah. Aduh, aku pening lah. Matilah kau. Baik, aku belah dulu sebelum polis datang. Aku akan kejar kau. Dia bangun lagi. Alamak. Wih. Ish, tak dapat aku nak kejar dia. Tunggu je malam ni. Nak dekat lah pukul 10. Tunggu ya, aku akan kejar dia. Dan aku akan bawa dia ke kepala polis. Ya. Apa nak dekat? Okey, tahu. 10. Lampu merah. Ready dah. Dah ready race ke belum? Tengok lampu terfilat. Cepat. Woi. Belakang lah. Alamak. Tengok lampu tu. Oh, yang apa ni? Apa nama betul warna hijau? Oh. Wah, buat laju. Dia pakai turbo apa benda ni?
ni. Lada gila. Habislah dia. Aduh. Alamak, aku rasa aku akan kalah. Kita aku rasa aku akan menang. Laju gila. Aku tak boleh sekarang. Aku dah sampai finish. Tapi aku rasa belum lagi. Aku rasa aku akan menang lagi. Sebab dia adalah tipu-tipu. Tapi baca. Alamak. Menang. Lemah. Tak ada. Aku kuat sekarang. Dapat elok. Kau tak tahu ke ya? Sakit badan kau. Lagi. Uish. Lagi lu. Nampaknya kita dapat kejar dia. Okey, aku benar dah kalah. Nampak sangat lemah. Aku bagi 10,000. Aku akan tuntut dia dekat Riz. Dia kata dia akan kasih 10,000 kepada aku. Yang mana 10,000 kau? Ni. Ada lagi. Ini baru apa sikit. Ni baru 1,000. Mana lagi 9,000? Oh, betul. Okey guys, siapa yang nak tengok kami punya video lagi, boleh like and subscribe and share. Okey, jangan lupa subscribe dan tengok kami punya video. Bye bye.